sarung pakai mudah dan pantas. Eloknya korang material dekat bahagian owning ni material scuba. Lepas tu kita pakai premium chiffon, so sangat flowy dan tak jarang. Sekejap je dah siap. Sarung-sarung dah siap. Cantiknya colour ni. Siapa yang suka warna-warna gelap tu, tolonglah ambil colour ni. Okey, mari saya ajar trik macam mana nak pin supaya tak nampak pin tu. Pin kat bahagian bawah ni, pin sengit. Pin dulu. Lepas tu baru akak lipat dan masukkan dalam. Dah tak nampak dah keronsan dekat dalam. So kalau macam ni akak boleh pakai style labo. Boleh biar je lah buka macam ni. Ini untuk style labo. Tapi kalau nak nampak lebih kemas, boleh lipat. Okey, pin dan dah siap. Senang kan? Sarung-sarung je dah siap cantik macam ni, dah boleh pergi beraya. Bukan tu je tau, untuk Julia Exclusive ni kita boleh buat berbagai gaya. Kita boleh buat lebih daripada 3 style. Okey, mari kita tunjuk. Ini adalah style yang pertama, yang basic. Letak macam ni je dah siap. Style yang kedua, akak boleh ambil bahagian lebih ni, tarik ke bahu. So boleh letak pin kat sini and tambah kerongsang or accessories. Untuk yang ketiga, sama juga, tarik this one ke atas kepala, lilit. Macam pakai tudung bawal tu kan. Lilit je dekat atas kepala, letak pin, kemas-kemaskan, dah siap. Okey, untuk style yang terakhir, sama macam step yang kedua. Okey, ambil dekat bahagian yang terjuntai ni, tarik ke bahu ini, tapi tarik lebih sikit. Kemas-kemaskan dia. Pin kiri dan kanan, dah siap. Mudah kan? So, jangan risau. Kalau nak warna cantik tu, kena grab, kena beli cepat-cepat sebelum warna hot tu sold out. Jangan lupa dapatkan Julia Exclusive dekat Imora Hijab.